Seorang makan dua. Okay, saya potongkan satu lah ya. Boleh. Saya ajar sikit lah. Dari mana ni bang? Mai kerja sini lah. Oh, mai kerja sini. Asal Kelantan. Asal Kelantan. Kelantan kat mana boh? Ha? Jeli Kelantan. Oh, ramai boh orang Kelantan ke mari boh. Macam lengan saya besar dia. Nak tengok abang makan boleh? Okay, ambil semua. Oh, tu dia. Ni tinggal lagi, jangan tinggal. Oh. Okey, tengok tu bang, kamera yang ni. Penuh. Mak. Oh. Dia nak kena pandai potong baru cantik bang. Cah mari bang. Ha. Ketam ni dia sejuk tak lama bang. Nanti 10 minit dia dah sejuk lah. Ni tengah panas bang makan ni. Lain bang rasa dia bang, panas dengan sejuk ni. Ni badan dia rasa lain bang ni. Special rasa lain badan dia. Boleh close up sikit tak Habib? Putih. Ya Allah. Rasa bang badan ni. Paling sedap sepit bang. Dia isi dia kasar-kasar. Macam seluar jeans kasar-kasar. So yang ni saya tinggalkan lah. Nanti abang potong lah ya. Baik, terima kasih bang. Just spotting. Baik, terima kasih bang ya. Baik. Okay, yang mana nak makan king crab macam abang ni? Walaupun abang ni makan seorang. Tengok. 498 ada dapat 2 nasi lemak. Oh, tengok air. Kita ada bendera Indonesia. Ini kalau dia gaulkan boleh jadi air Bandung. Jangan lupa kalau singgah ke sini dapatkan saya punya ini, sambal bilis garing mak-mak. Ini ikan bilis mata biru tau. Ini tak ada jual kat restoran untuk makan. Ini beli untuk bawa balik sebagai souvenir. Ini makan dengan bubur, makan dengan nasi goreng, makan dengan apa lagi lah, apa-apa sajalah, mi goreng semua ngam. Mungkin boleh dapatkan dekat beg kuning saya ataupun di kaunter restoran saya. Ini dah jual berapa ribu pack dah. Okey, ini dia punya garing 5 kali ganda daripada ikan biasa. Okey, dan tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab. Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah.